Okay, hari ni aku akan buat komik. Ya, itu cerita-cerita aku. Sekarang ini adalah pemadam dan aku ternampak. Ni pembaris, ni pensel lah. Aduh, apa korang ni? Salah doh. Ni pembaris cat aku yang besar. Ni bukan pembaris. Ni benda cacat. Mari buat. First kali korang kena ada jalan cerita. Aku tak ada jalan cerita. So kau main buat. Jadi kita kena buat guys yang macam ni. Kita kena buat kotak macam ni. Lepas tu mulakan. Tajuk dia korang kena tahu lah aku nak buat apa. Kita nak buat apa? Pertolongan. Pertolongan lah. Bulan puasa kan? Pertolongan apa? Pertolongan bully orang. Tak boleh. Tu. Korang jangan buat Bully tu bahaya. Ejek pun bahaya. Tapi saya selalu ejek orang sikit. Contohnya macam Pontianak. Pontianak, monyet. Itu je. Ada aku buat yang lain lah. So, first, kita lukis watak utama dia. Ini tentang si Borhan. Nama dia Borhan. Rambut dia macam ni je lah. Si Borhan. Borhan ni boleh tahan naga dia. Tapi sebab dia ada pertolongan. Ni siapa tulis? Nanti pembaca. Pembaca tak tahu siapa dia. Dia kena sediakan nama. Okay, lepas tu buatlah dialog. First korang buat. Lepas tu tulis dialog dia. Kita sebagai orang Islam kenalah bagi salam dulu kan. Sebab otak dia kecil, semua yang sambung je lah. Ini tentang si Borhan. Si Borhan disedekah duit ke orang miskin. Ya. Tapi taklah dia miskin sangat. Disedekah je. Orang miskin ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kais malam makan malam. Kais puasa makan puasa, berbuka sahur. Salah. Maklumlah sekarang saya dekat bulan puasa. Mungkin anda tengok di bulan lain, tapi saya buat di bulan puasa. Orang miskin ni pakai kopiah mai. Acah baik je lah. Dia memang baik pun. Dia memang baik. Kocok korang. Aku minta tolong korang tak. Setiap bila aku minta tolong. Ya, aku ada minta tolong. Aku minta tolong korang subscribe, follow aku. Korang tak nak. Kenapa lah? Korang tulis. Mungkin tak berapa jelas. Waalaikumsalam. Dia sebab ada pengacau ni. Tarikh hijrah ni. Kita buat dia bagi duit. Bang, nak duit raya? Oh, tak nak. Kenapa tak nak? Sebab tak ada apa-apa. Lagi 2 hari. Boleh raya. Okey dah. Hari. Pensel terbang pula. Pensel terbang. Betul lah. Betul lah. Jangan main. Kita buatlah cara kasar dulu. Mungkin tak berapa cantik. Tapi nanti. Tak cantik kat kot. Itulah. Masa lukisan sendiri diejek. Ya, itu otak lu lah. Ni bapa dia nak sedekah. Cuba korang try teka. Ke korang tak nak teka? Atau korang tak tahu? Okay, jawapan dia RM10 je. Alah, sedekah pun. Sedekah tak kira berapa banyak. Dia tak akan. Dah, dia baru budak Borhan. Berapa tahun? Tak ada tulis lah. Cakap dia baru umur saya 11. Dia nak sedekah yang mulia. Tapi korang tak sedekah. Aku tak tahulah korang sedekah ke tak. Tidak, korang muka hidup aku buat apa-apa tahu.
kurang entahlah. Kurang. Apa aku cakap kurang ni apa cerita tu? Aduh. Aku buat demam surat je. Ni dia janggut sikit. Ada misai. Ada janggut, ada misai. Yo. Baik Burhan ni. Macam aku tu. Tapi aku bukan Burhan. Aku cuba teka nama aku siapa. Yes. Hadif in the house. Yelah, lepas orang buat baik, kita kena cakap terima kasih ke korang tak cakap terima kasih? Siapa yang tak cakap terima kasih ni? Dia tak dekat aku pukul hantar kepala dia, hantar pula. Tunggu kau, aku bawa kau kat kubur kang. Kita kena cakap terima kasih. Penat dia tolong kita tau. Kalaulah korang tak cakap terima kasih, cakap je. Tapi kalau still lah korang tak cakap ke benda ni, bos kau, aku keng kau. Tapi takkanlah macam tu. Tumbuk je ke tak? Entahlah. Sah. Mari mulakan. Kasih dek, kasih. Sama-sama. Sebab dah nak puasa kan, dan nak raya, kita buat dia cakap Selamat Hari Raya. Tahu, kita budak baik, bukan budak jahat macam kau kau jahat ke? Aku tak cakap kau jahat. Dah lah, jangan dengar cakap aku. Kecuali satu, iaitu like and subscribe. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kita buat orang senyum, kita dapat pahala tau. Semua orang tahu. Ke kau tak tahu? Kalau kau tak tahu, aku pun tak tahulah. Ni kopiah dia ke apa ni? Ni kopiah ke? Ni baru betul kopiah. Kepada fakir miskin. Dah kalau orang buat baik kat kita, kita cakap terima kasih. Kita mesti ingat baik kan. Jadi jadi bersambung nantilah sebenarnya. Semula nampak dongeng surat. Kalau nak dongeng surat boleh, tapi tunggu dekat episod part seterusnya. Tapi tajuk lain lah. Boleh.